Welcome to the debate. Selamat datang ke wacana intelektual kita. Hari ini, kita akan menganalisis satu isu yang saya kira sangat kritikal. Ya, terutamanya untuk mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan. Betul. Khususnya buat mana-mana mentor, guru atau pelajar yang sedang bersiap sedia untuk peperiksaan SPM pada bulan Oktober 2026. Persoalan utama yang kita nak kupas hari ini adalah tentang strategi persiapan. Tepat. Persoalannya, adakah kejayaan peperiksaan ini benar-benar bergantung kepada kepatuhan yang mutlak terhadap satu jadual kronologi yang berstruktur? Ya, jadual 4 fasa yang bermula dengan pengukuhan asas hinggalah ke persediaan akhir. Ataukah, dan ini perdebatan kita, patutkah pelajar mengutamakan pendekatan yang lebih bersepadu? Pendekatan di mana latih tubi dan kesiapsiagaan kognitif diterapkan sejak hari pertama tanpa garis masa yang terlalu ketat. Jadi, sebagai pendirian saya mengambil kedudukan bahawa pematuhan kepada 4 fasa kronologi ini berserta teknik berstruktur seperti kaedah Pomodoro adalah perancah yang wajib ada. Ia penting untuk membina asas dan menyelamatkan pelajar daripada tenggelam dalam tekanan. Dan saya pula melihat perkara ini dari sudut yang sedikit berbeza. Saya berpendirian bahawa terlalu taksub dengan pemisahan fasa dan kronologi tegar ini sebenarnya boleh menjadi satu perangkap kognitif. Perangkap kognitif? Ya, kita memang suka struktur kalender yang nampak cantik, tetapi minda manusia tidak belajar dalam bentuk fasa yang terasing sebegitu. Bagi saya, strategi peringkat mikra seperti penggunaan teknik Feynman dan error book sejak hari pertama adalah jauh lebih kritikal. Kualiti pemahaman mesti sentiasa mengatasi struktur masa. Menarik. Jadi, mari kita mulakan dengan menjejaki perjalanan seorang pelajar bermula dari awal tahun. Kalau kita teliti bahan sumber kita, salah satu punca utama kegagalan pelajar adalah kerana mereka tergopoh-gapah. Mereka nak cepat nampak hasil. Tepat sekali. Mereka cuba untuk berlari sebelum mereka betul-betul pandai mengimbangi badan. Sebab itulah saya menyokong penuh sistem perancangan makro 4 fasa ini. Tapi adakah sistem 4 fasa ini benar-benar menyelesaikan masalah tergopoh-gapah itu? Saya yakin ia sangat membantu. Fasa pertama, iaitu dari sekarang hingga bulan Jun, wajib didedikasikan secara eksklusif untuk pengukuhan asas. Pada waktu ini, tugas utama pelajar hanyalah membina pemahaman teras. Maksudnya, hanya membaca dan buat nota? Ya, menggunakan alat pemetaan visual, macam peta minda atau peta I think. Tujuannya untuk menukar teks yang tebal dan rumit kepada bongkah-bongkah maklumat yang mudah dihadam. Ini mengurangkan beban kognitif mereka secara mendadak. Saya faham. Anda tak boleh terus tolak pelajar ke medan peperiksaan kalau konsep asas pun mereka belum kuasai kan? Membina rumah perlukan asas konkret yang kukuh sebelum bumbung dipasang. Jadi, hanya selepas Jun barulah kita beralih perlahan-lahan kepada latih tubi intensif dan soalan peperiksaan lepas. Saya minta maaf, tetapi saya kurang bersetuju dengan perkara itu. Biar saya jelaskan sebabnya. Konsep membina asas tu memang bunyinya sangat logik di atas kertas. Tapi bukan pada realitinya. Ya, kalau kita kaji sains kognitif di sebaliknya, menghabiskan masa berbulan-bulan semata-mata untuk membina nota ringkas atau melukis peta minda sebenarnya mencipta apa yang pakar panggil ilusi kompetensi. Tunggu sekejap. Maksud anda pelajar perasan yang mereka pandai padahal sebenarnya tidak? Tepat sekali. Apabila pelajar menyalin nota atau melukis peta minda dari buku teks, otak mereka hanya melakukan proses pengecaman atau recognition. Ia bukan panggilan semula aktif atau active recall. Oh, jadi mereka nampak fakta itu atas kertas dan terus rasa mereka faham. Betul. Mereka fikir, saya kenal terma ini. Maknanya saya tahu bab ini. Padahal otak mereka tidak bekerja keras pun untuk memprosesnya. Itulah sebabnya saya sangat menentang pengasingan latih tubi sukar ke fasa yang lewat. Belajar teori berbulan-bulan tanpa diuji dengan rintangan soalan sukar, ibarat belajar berenang di atas tilam. Belajar berenang di atas tilam, itu analogi yang agak ekstrim. Tapi ia tepat. Anda boleh hafal teori pergerakan tangan dengan sempurna, anda boleh lukis peta minda macam mana nak apungkan badan, tetapi apabila anda dicampak ke dalam air sebenar iaitu soalan kibat, anda pasti akan tenggelam sebab latihan anda sebelum ini tiada rintangan.
Saya faham poin rintangan itu, tapi saya perlu mencelah di sini. Jika anda memaksa pelajar berhadapan dengan rintangan yang terlalu tinggi, terlalu awal, contohnya menyelesaikan soalan KBAT pada bulan April sedangkan asas pun masih goyah, bukankah itu bahaya? Bahaya dari segi apa? Dari segi motivasi, itu satu resepi yang sangat sempurna untuk menghancurkan keyakinan diri mereka. Kita sedang bercakap tentang remaja kan? Jika mereka asyik gagal menjawab soalan sukar pada awal tahun, mereka akan rasa burnout. Mereka akan putus asa sebelum bulan Julai pun. Ya, motivasi itu penting. Sebab itulah struktur fasa 1 yang memfokuskan kepada topik asas ini direka secara psikologi. Ia memberi mereka kemenangan-kemenangan kecil dahulu. Dan kemenangan kecil inilah yang membina momentum untuk mereka terus belajar. Hujah yang meyakinkan, tetapi pernahkah anda mempertimbangkan jenis motivasi yang kita sedang bina ini? Adakah kita mahu motivasi palsu yang akan hancur berkecai bila mereka sedar mereka tertinggal jauh pada bulan Ogos? Saya tak rasa ia motivasi palsu kalau ia membantu mereka berdisiplin. Tapi sumber rujukan kita jelas menggariskan strategi latih tubi berperingkat kan? Dari mudah ke sederhana kepada sukar. Saya berhujah bahawa kitaran berperingkat ini perlu berlaku dalam masa yang sangat singkat. Mungkin dalam minggu yang sama sesuatu topik itu diajar. Maksudnya, belajar asas hari ini, terus buat KBAT esok. Ya, lebih kurang begitu. Apabila anda belajar satu topik asas hari ini dan bina peta minda, anda mesti terus mengujinya dengan soalan sukar pada hujung minggu itu juga. Ya, memang kemungkinan besar mereka akan gagal menjawabnya. Dan itu akan mengecewakan mereka. Mungkin sekejap, tetapi kegagalan awal inilah geseran kognitif yang otak mereka sangat perlukan. Geseran inilah yang merangsang pemahaman mendalam. Mendedahkan kelompangan pemahaman lebih awal adalah jauh lebih baik daripada menyembunyikannya di bawah karpet jadual belajar yang nampak selamat. Okey, bila anda sebut tentang mendedahkan kelompangan pemahaman, ini sebenarnya membawa perbincangan kita terus ke fasa 2 dalam kronologi saya. Fasa peperiksaan percubaan? Betul. Fasa 2 yang biasanya jatuh pada bulan Julai adalah masa untuk penilaian atau trial SPM. Memandangkan kita berdua bersetuju tentang keperluan menguji kefahaman, bagi saya inilah medan diagnostik yang paling unggul. Unggul? Macam mana tu? Di sinilah pelajar merasai simulasi peperiksaan yang penuh dengan tekanan masa dan pengawasan ketat. Peperiksaan percubaan memberikan satu metrik yang sangat menyeluruh. Selepas percubaan inilah, pelajar boleh duduk bersama mentor mereka untuk menganalisis secara besar-besaran. Menganalisis keputusan mereka? Ya. Mereka boleh tengok dengan jelas adakah kesilapan berpunca daripada kelemahan konsep atau kecoyan teknikal atau mungkin kelemahan pengurusan masa. Percubaan bulan Julai ini memberikan mereka peta jalan yang konkret untuk masuk ke fasa 3. Itu satu teori yang sangat ideal tentang penilaian formatif. Tapi cuba kita lihat realiti ini dari sudut logik masa. Menunggu sehingga Julai untuk mendapatkan data diagnostik yang komprehensif adalah satu tindakan yang sangat lewat. Sangat lewat. Julai itu ada banyak masa lagi sebelum Oktober. Tidak juga. Kalau pelajar itu hanya sedar pada bulan Julai yang asas matematiknya untuk tajuk tingkatan 4 sebenarnya sangat rapuh, dia hanya ada sekitar 8 minggu sebelum fasa persediaan akhir. Inilah antara kesilapan biasa pelajar yang ditekankan dalam bahan sumber kita, kegagalan melakukan analisis kesilapan secara berterusan. Jadi analisis ni tak patut dibuat selepas trial. Bukan tak patut, tapi ia tidak patut sekadar menjadi acara mega pasca trial. Analisis ini mestilah amalan harian dan di sinilah konsep error book atau buku rekod kesilapan memainkan peranan yang paling utama sejak dari awal tahun. Boleh anda perincikan sedikit mekanik error book ini? Kerana pada pandangan saya, setiap pelajar yang buat latihan pasti akan menanda betul atau salah. Apa bezanya dengan kaedah biasa? Bezanya sangat ketara. Pelajar biasa hanya menanda pangkah dengan pen merah, salin jawapan yang betul dan terus tutup buku. Mereka hanya menganalisis apa jawapan yang betul. Ya, itu kebiasaan. Tetapi pelajar yang mengaplikasikan strategi mantap akan mencipta error book. Di dalam buku ini, mereka tak sekadar menyalin jawapan betul. Mereka menulis soalan yang salah, jawapan asal mereka, jawapan yang betul. Dan ini bahagian paling kritikal. Mereka menulis satu perenggan menjelaskan mengapa pemikiran asal mereka itu salah. Oh wow, jadi mereka perlu tulis rasional kesilapan mereka? Tepat.
Mereka jelaskan bagaimana mereka boleh terpedaya dengan soalan tersebut. Mereka sedang mengkaji algoritma kesilapan mereka sendiri. Perkara ini tidak memerlukan ujian percubaan besar-besaran pada bulan Julai. Ia mesti dilakukan setiap kali mereka menyiapkan latih tubi. Menggunakan error book ini ibarat menaik taraf perisian otak anda setiap hari untuk buang pebijat yang sama. Saya nampak kekuatan konsep error book itu, khususnya dalam menjejak titih buta kognitif dengan cepat. Tapi mari kita berpijak di bumi nyata tentang kapasiti mental seorang pelajar umur 17 tahun. Maksud anda bebanan kerja? Ya, kalau pelajar dijangka untuk buat semua ini secara serentak, buat peta minda, buat latih tubi berperingkat, kemudian analisis jawapan, masuk ke error book pula dengan mendalam, dari Mac sehinggalah Oktober, bagaimana mereka nak kawal keletihan mental? Ini secara tak langsung akan menjurus kepada kesilapan besar yang satu lagi, iaitu belajar terlalu banyak topik dalam satu masa dan akhirnya hilang fokus sepenuhnya. Di sinilah saya berkeras bahawa rutin harian yang ada struktur masa sangat-sangat diperlukan untuk pengawalan kognitif dan saya mencadangkan teknik Pomodoro. Jadi anda melihat Pomodoro ini sebagai satu perisai daripada keletihan mental. Bukan sekadar perisai, ia adalah pengurus kognitif. Teknik Pomodoro bermaksud pelajar berfokus penuh selama 25 minit dan kemudian diwajibkan berehat selama 5 minit. Ia sistem kitaran. Kenapa mekanisme ini berkesan? Kerana manusia mempunyai sumber fungsi eksekutif yang terhad. Otak kita merembeskan dopamin apabila kita menetapkan sasaran kecil dan berjaya mencapainya. Bila pelajar tetapkan sasaran untuk ulang kaji 1 atau 2 topik sehari dengan kitaran Pomodoro, ia mewujudkan sempadan masa emas dalam lautan buku rujukan. Lebih penting lagi, ia menyelesaikan masalah penangguhan atau procrastination. Halangan untuk bermula menjadi sangat rendah sebab mereka tahu mereka hanya perlu tahan selama 25 minit. Konsistensi kecil setiap hari inilah yang mengelakkan budaya menelaah saat akhir. Saya langsung tidak membangkang Pomodoro secara total. 25 minit fokus memang satu titik permulaan yang sihat. Tetapi kita perlu perhatikan batasan teknik tersebut. Pomodoro hanyalah teknik mengurus masa. Ia sama sekali tidak mengurus kualiti pendedahan. Kualiti pendedahan. Ya. Seorang pelajar boleh duduk diam selama 25 minit, membelek halaman buku teks berulang kali sambil mindanya berhayal entah ke mana. Dan Pomodoro masih menganggap sesi itu satu kejayaan sebab waktunya sudah tamat. Sempadan masa semata-mata takkan memecahkan kitaran hafal tanpa faham. Kalau begitu, apa kepingan puzzle yang hilang untuk memastikan 25 minit itu benar-benar berkualiti dan tidak disia-siakan? Teknik Feynman. Inilah mekanisme penapis yang paling jujur. Selepas selesai satu kitaran Pomodoro atau pada akhir sesi belajar, pelajar mesti menutup semua buku mereka. Tutup buku sepenuhnya? Sepenuhnya. Kemudian, mereka mesti mengajar semula konsep yang baru dipelajari itu kepada orang lain menggunakan bahasa yang paling mudah. Boleh jadi kawan, adik mereka atau sekadar menerangkannya dengan kuat di hadapan cermin. Tapi kenapa nak kena cakap kuat-kuat? Bukankah baca dalam hati lebih cepat? Baca di dalam hati, memori jangka pendek anda sangat licik dan pantas menyembunyikan lompong-lompong logik. Anda rasa anda faham keluh ekonomi tu, tapi bila anda cuba bentangkannya secara lisan, tiba-tiba mulut anda terkunci. Menerangkan sesuatu secara lisan memaksa otak memproses maklumat pada tahap yang sangat mendalam. Ia mendedahkan kelemahan pemahaman tepat pada waktu itu juga. Jadi, ia berfungsi sebagai ujian pengesahan serta-merta. Betul. Kejayaan rutin belajar bukan diukur dengan berapa banyak kitaran 25 minit yang anda capai, tetapi sama ada anda melepasi ujian Feynman pada penghujung sesi. Saya harus akui, gabungan Pomodoro sebagai pengurus masa dan Feynman sebagai pengurus kualiti adalah satu taktik yang sangat jitu. Tetapi, kita perlu sedar bahawa apabila masa semakin suntuk, perbelanjaan tenaga kognitif yang tinggi sebegini perlu diperlahankan. Anda merujuk kepada fasa terakhir. Ya, ini membawa kita kepada fasa 4, iaitu fasa persediaan akhir pada bulan Oktober. Menjelang detik ini, kapasiti emosi dan kognitif pelajar sudah sampai ke limitnya. Jika di awal tahun mereka gigih membina asas, di bulan Oktober ini mereka tidak sepatutnya menambah bilik baru dalam rumah mereka.
Maksud anda berhenti belajar perkara baharu? Ya, berhenti belajar topik baharu sepenuhnya. Berdasarkan cadangan pakar, strategi di fasa ini mestilah ulang kaji ringkas dan padat. Pelajar hanya patut bergantung kepada nota ringkas atau peta minda yang dibina pada fasa 1 dahulu dan sekadar menginati formula penting serta teknik menjawab. Tapi bagaimana kalau ada topik yang mereka belum betul-betul mahir? Peraturan emas untuk fasa terakhir ini adalah jangan cuba belajar topik rumit yang baharu di saat-saat akhir. Jika anda masih tak faham satu bab kecil pada pertengahan Oktober, tinggalkan sahaja bab itu. Tinggalkan begitu saja. Ya. Kerana percubaan untuk memaksa konsep baharu masuk ke dalam otak pada fasa ini hanya akan merosakkan keseimbangan hormon stres dalam badan. Otak akan mengalami amygdala hijack di mana pelajar akan mula panik dan berfikir yang mereka tak tahu apa-apa langsung. Jadi apa yang mereka patut buat pada bulan Oktober tu? Fokus perlu dialihkan secara drastik kepada penjagaan fisiologi. Tidur 8 jam mesti diwajibkan. Pemakanan mesti sangat seimbang. Tubuh tak boleh kurang gula atau kurang air. Prestasi optimum semasa berada di dalam Dewan Peperiksaan sangat bergantung kepada badan yang sihat dan emosi yang tenang. Anda takkan dapat keluarkan jawapan yang hebat daripada otak yang terlalu letih. Aspek fisiologi itu memang tidak dapat saya sangkal. Otak kita menggunakan lebih kurang 20% tenaga badan. Sudah tentu, tidur dan nutrisi adalah asas biologi yang wajib dijaga. Tetapi, saya rasa ada sedikit salah faham tentang dari mana datangnya ketenangan sebenar menjelang peperiksaan. Salah faham macam mana? Bukankah kita nak elak tekanan luar? Anda mencadangkan bahawa ketenangan datang daripada langkah mengurangkan beban mental dan mengelak topik susah di saat akhir. Saya berhujah bahawa ketenangan psikologi yang hanya bergantung kepada tidur cukup dan mengelak tekanan adalah satu ketenangan yang sangat rapuh. Kenapa rapuh pula? Kalau badan sihat, minda rileks, mereka akan kurang cemas bila masuk dewan. Kerana apabila mereka duduk di kerusi peperiksaan, membelek kertas soalan sebenar dan terjumpa soalan yang sedikit di luar jangkaan, ketenangan kosmetik itu akan terus musnah. Mereka panik pada bulan Oktober sebab jauh di sudut hati mereka tahu pemahaman mereka hanya pada tahap permukaan. Jadi, apa alternatif untuk ketenangan yang lebih tulen? Mengapa segelintir pelajar kelihatan sangat tenang, malah kadang-kadang teruja untuk jawab soalan susah? Kerana mereka memiliki apa yang saya panggil keyakinan radikal. Dan keyakinan ini tidak datang daripada sekadar tidur yang cukup pada fasa 4. Ia terbina daripada ketegasan intelektual, menerusi error book dan teknik Feynman sepanjang 8 bulan sebelumnya. Saya nampak ke mana arah hujah anda. Ya, apabila seorang pelajar tahu secara objektif bahawa mereka telah mencari, menguji dan menyelesaikan beratus-ratus titik buta kognitif mereka secara konsisten, mereka tak perlu lari daripada tekanan di bulan Oktober. Mereka rileks sebab mereka yakin dengan struktur pemahaman mereka. Itulah persediaan mental yang kebal. Sangat menarik bagaimana kita melihat objektif yang sama, iaitu kestabilan emosi dan mental di dalam Dewan Peperiksaan, tetapi melalui lensa pembinaan yang jauh berbeza. Sebagai rumusan untuk wacana kita, saya masih teguh dengan pendirian saya bahawa garis masa perancangan makro 4 fasa ini adalah perancah luaran yang sangat diperlukan. Terutamanya untuk majoriti pelajar yang masih perlukan bimbingan struktur. Tepat sekali. Bermula dengan pengukuhan asas pada bulan Jun untuk mengelakkan bebanan maklumat. Kemudian beralih secara teratur ke penilaian trial pada bulan Julai sebagai diagnostik. Diteruskan dengan pecutan akhir yang menggunakan Pomodoro pada Ogos dan September. Dan diakhiri dengan persediaan akhir pada Oktober yang memfokuskan penjagaan diri. Struktur yang boleh dijangka ini menyelamatkan pelajar daripada tenggelam dalam lautan tekanan. Dan saya pula merumuskan bahawa perancah luaran atau jadual itu mungkin kelihatan kemas, tetapi peperiksaan sebenar hanya dimenangi di medan kognitif mikro. Fasa jadual tidak bermakna apa-apa jika kualiti mekanik pembelajaran itu diabaikan. Pelajar harus berani menolak ilusi kompetensi. Mereka perlu selitkan geseran pemikiran dengan teknik Feynman dan belajar daripada kesilapan harian melalui error book sejak hari pertama lagi. Namun begitu, walaupun kita berbeza dari sudut pelaksanaan, saya rasa titik persetujuan kita amat selari dengan intipati bahan rujukan utama. Betul.
Kejayaan dalam SPM bukanlah perlumbaan tentang berapa ratus jam anda duduk di meja belajar. Ya, kita berdua sangat bersetuju bahawa pantang larang maut seperti menelaah gila-gilaan pada saat akhir, menghafal fakta tanpa memahaminya dan gagal menganalisis kesilapan mestilah dielakkan dengan apa jua kos. Memang betul. Persediaan peperiksaan yang matang sebenarnya perlukan gabungan. Ia perlukan kebijaksanaan merancang dari sudut pandang helang seperti peta jalan makro anda. Tetapi pada masa yang sama, ia menuntut ketelitian seorang saintis dengan alat bedah mikronya seperti teknik Feynman yang saya tekankan. Minda manusia perlukan kedua-duanya. Struktur luaran yang menyokong pengurusan masa dan integriti bahan binaan dalaman yang sentiasa diuji agar ia kali seretak bila berhadapan dengan soalan susah. Terpulanglah kepada mentor, guru dan para pelajar untuk mencari keseimbangan strategi ini dan sesuaikan dengan corak pembelajaran masing-masing. Betul tu. Jadi persoalannya, adakah rutin belajar anda sekadar ilusi kosmetik atau adakah ia benar-benar membina pemahaman radikal? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai wacana ini.